Ngete bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Assalamualaikum. Selamat datang ke episod yang kedua podcast Jom Ngetih at KKKL. Hari ini kita bersama saya pengacara anda Fazli Dapati akan bersama dua orang panel yang merupakan tulang belakang KKKL. Pertamanya kita ada Pegawai Pengambilan Kolej Komuniti Kuala Langat Puan Ainul Nabiha binti Muhammad Zahari. Selamat datang Puan Ainul. Terima kasih jemput saya. Ketua Unit Pembelajaran Sepanjang Hayat Tuan Haji Zaidi bin Syarif. Terima kasih. Apa khabar Haji? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kedua-dua panel nampaknya sihat. Sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan dengan topik hari ini, kita minta kedua-dua panel kita untuk memperkenalkan diri. Kita mulakan daripada Tuan Haji dululah. Tuan Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Encik Tengku selaku host kita pada petang ni. Ya. Jadi biarlah saya kenalkan diri dululah. Tak kenal maka tak cinta kan. Betul. Betul okey. Jadi saya Zaidi bin Syarif telah berkhidmat sejak 1999 di Politeknik Kota Kinabalu. Lama dah Lama. Haji, Sehingga 2005. So maknanya 6 tahunlah saya di seberang. Di Borneo. Di Borneo kemudian saya pindah ke Politeknik Melaka daripada tahun 2005 sehingga 2009. Dan seterusnya saya bertugas di JPKK. Okey. Daripada tahun 2009 sehinggalah tahun 2015. Kemudian saya datang Kuala Langat sekejap dan berpindah ke Kolej Komuniti Keluang selama 2 tahun. Baru masuk ke kolej. Selepas itu saya dapat balik ke sini lah sejak tahun 2016 dan sehingga hari inilah. So sebelum ni saya adalah menjawat jawatan sebagai Ketua Jabatan Kejuruteraan lah ketika itu. Dan dilantik sebagai Ketua Unit PSH ni sejak tahun 2021. 2021 Ya. Tadi Haji lebih kurang dalam 26 tahun berkhidmat Lebih kurang macam itulah. dalam servis ni. Dalam perkhidmatan kerajaan lah. Lama lah orang kata super senior lah InsyaAllah. Okey. Macam mana dengan Puan Ainul pula? Saya pula dulu kalau haji dekat Kota Kinabalu, saya dekat Sarawak. Di Sarawak? Saya di Sarawak. Saya dekat Sibu Sarawak for 3 years, untuk 3 tahun. Daripada saya punya first perkhidmatan adalah pada 2018. 2018. Baru lagi? Baru lagi. Saya paling muda kat sini. Kita kena penting gitu ya. Saya paling muda. Junior. Okey. 2018 bekerja di Kolej Komuniti di Kolej Komuniti Cawangan Sibu Sarawak. Lepas tu dah 3 tahun kat sana, pindah sini pada tahun 2022. Dulu saya anak buah haji di bawah PSH sebelum saya jadi pegawai pengambilan. Pernah bekerja pernah bekerja. Ni bos saya dulu. Ni bos saya dulu. Okey. Wah. Jadi dekat sini kita ada super senior dengan super junior. Yang berkhidmat di bawah satu bumbung Kolej Komuniti Kuala Langat. Alright, baik. Kita mulakan dengan unit pengambilan dulu Kerana unit pengambilan ni merupakan nadi penting kepada Kolej Komuniti Kuala Langat khususnya, kerana dia menentukan norm pencapaian ambilan pelajar Puan Ainul. Jadi boleh tak Puan Ainul ceritakan sedikit tentang fungsi unit pengambilan di KKKL ni? Okey, untuk fungsi unit pengambilan ni, kami ni menguruskan pendaftaran pelajar. Maksudnya pelajar masuk, pelajar memohon. Dia starting daripada permohonan pelajar. Lepas tu pelajar kira buat status penawaran. Kita menawarkan surat tawaran kepada pelajar. Lepas tu kita akan menguruskan hari pendaftaran pelajar. Dan juga kita buat fail peribadi dia. Fail peribadi ni adalah dokumen-dokumen penting pelajar. Macam IC dia, sebab benda tu sulit, kita tak boleh nak dedahkan kepada mana-mana. So memang dia akan disimpan di dalam unit pengambilan pelajar lah. So dan juga contoh pelajar berhenti tangguh pun di bawah unit pengambilan pelajar. Dan yang paling penting, kalau kata pelajar tu daripada kolej lain nak pindah ke Kolej Komuniti Kuala Langat pun boleh, tak ada masalah. Tapi kena melalui pengambilan pelajar juga. Ya betul, pengambilan pelajar dia dengan pengambilan pelajar kita. Jadi unit pengambilan pelajar ni fungsi memang kerja dia besar lah. Dia memang daripada mula pelajar tu bermula sehingga pelajar tu berakhir.
sampai ke semester akhir. Sampai ke semester akhir. Ya betul. Lepas tu dia semester akhir kita akan bagi dia ke pegawai exam lah dengan LI. Baru serahkan. Ya, serahkan pada ya. Jadi orang kata 3 semester ke 4 semester? 4 semester daripada mula kira setiap semester kami lah dulu. Dia akan starting pendaftaran. Lepas tu dia akan pergi, kalau LI lah. Ending dia mesti exam. Ada macam tu, dia berkait lah. Dia 3 unit yang sentiasa berkait. Jadi dia ambil daripada permohonan, menguruskan permohonan, ya, betul. Sehingga pelajar ni tamat. Ya betul. Kita akan jaga dia lah. Jaga Jaga, sayang. Sayang. Gitu. Macam itu Anda disayangi di Ya betul. Okey, jadi Puan Ainun, soalan seterusnya ialah kenapa college community ini menjadi pilihan? Okey, kenapa college community ini menjadi pilihan? Yang pertama adalah sebab kita ni institusi milik penuh kerajaan. Di bawah satu Kementerian Pendidikan Tinggi. Di bawah Jabatan Pendidikan KPT. Di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. JPPKK. Atau nama sinonim dia Polisisi. So kita ada 36 politeknik dan 106 college community di seluruh Malaysia. Maksudnya banyak. Satu Malaysia ni banyak college community. 106. College community ada 106 di seluruh Malaysia. Dan juga kita ni ada yuran pengajian kita yang murah lah. Yuran pengajian kita murah. So pembelajaran kita pun secara hands on. 70% praktikal, 30% teori. Hands on ni macam mana? Pelajar ini melaksanakan sendiri amali tersebut. Contoh kalau amali elektrik, dia akan buat sendirilah wiring. Kalau pelancongan, dia akan pasang kemah sendiri, buat tali, abseiling. IT, buat robotik. Dia macam tu. Dia macam-macam lah. Dan dia juga diiktiraf oleh MQA dan MBOT. Ada pengiktirafan MQA ya, betul. dan MBOT. MQA dan MBOT kita ni diiktiraf lah di bawah MQA dan MBOT. Dan pelajar juga boleh terus ke politeknik. Habis dia sijil ke mana laluan mereka, sama ada menjadi usahawan ataupun menyambung pengajian di politeknik. Untuk menyambung pengajian ni kita ada laluan khas lah, ataupun kita panggil dia laluan asimilasi. Pelajar ni akan ditawarkan terus ke politeknik. So jadi pelajar ni kira tak payah nak fikir nak sama belajar ke mana lepas ni. Laluan tu dah ada, sama ada pelajar ini ambil ataupun tidak. Perlu isi borang ke atau tidak? Untuk sesi yang baru yang sekarang ni pelajar ni perlu isi e-borang lah dulu. E-borang. Untuk ke politeknik lah. Ya, untuk ke politeknik. Menarik. Setiap semester dia akan berubah mengikut ni lah. Jadi sijil dan diploma di college community ini telah mendapat pengiktirafan. Betul. Bukan orang kata biasa-biasa kan? Bukan. Sebab kita ada pengiktirafan MQA dengan MBOT. Untuk melayakkan pelajar sijil ini sama belajar. Baik, terima kasih Puan Ainun atas penerangan yang begitu jelas tadi. Itu kita cerita pasal sepenuh masa. Selepas itu kita nak tahu juga sedikit maklumat berkenaan dengan pembelajaran sepanjang hayat. Tuan Haji, pembelajaran sepanjang hayat ni orang kata kalau kita dengar ikut pemahaman ni selagi ada umur pembelajaran sepanjang hayat kan. Jadi Haji pula kita nak tanya, boleh tak Haji ceritakan sedikit tentang unit pembelajaran sepanjang hayat di KKKL? Untuk unit pembelajaran sepanjang hayat di Kolej Kementerian Kelangan ni, kita sebenarnya adalah antara teras utama jugalah dalam sistem college community. Selain daripada pelajar sepenuh masa, kita serve community. Serve memberi perkhidmatan, latihan dan kemahiran kepada community lah. So community ni kalau ikut dia punya term tu, maknanya daripada tanpa mengira usia. Daripada sekolah rendah ke, usia muda ke, sehinggalah kecil-kecil anak lah. Kecil anak sampai ke besar-besar lah. Orang. So tanpa mengira usia, sesiapa saja boleh belajar di college community ini dalam bentuk tidak formal. Dan juga tanpa mengira latar belakang. So unit ni maknanya antara teras penting di mana asas penubuhan college community adalah kepada PSS jugalah. Untuk kita naikkan PSS supaya komiti dapat
menimba ilmu, meningkatkan kemahiran dalam masa yang sama, menjana pendapatan jugalah melalui kursus-kursus yang kita jalankan. Okay. Itu sebab tu dia college community kan? Ya. Community tu pada masyarakat, college tu pada pelajar. pelajar. Jadi nampak kepentingan dua-dua pihak lah. Betul. Okey. Bagaimana di KKKL sendiri memainkan peranan dan menyokong pembelajaran sepanjang hayat ni? Maksudnya daripada Haji sendirilah macam mana? So kalau kita tengok apa kita punya trend penerangan khusus dan sasaran kita sejak 2003 sejak penubuhan Kolej Tinggi Langat ni, setiap tahun memang kita train anggaran 3 ke 4,000 peserta. Secara konsisten. So maknanya kalau kita kira daripada 2003 sehingga sekarang ni, so dah banyaklah orang. Ramailah orang telah menerima PSH ni. Maknanya dia telah mendapat kursus yang diperlukan. Dan ada juga peserta-peserta kita ni yang daripada sekolah rendah ni sampailah dia ketua dia ikut kita punya kursus ni. Bila kita tengok track kan. Jadi maknanya kita akan tawar kursus yang relevan lah kepada keperluan semasa. Jadi College Community ni sebagai hub lah. Hub untuk tempat mereka mendapatkan ilmu dan juga meningkatkan kemahiran lah. Melalui kursus-kursus yang kita laksanakan ni, sebenarnya secara tak langsung kita membantu taraf sosial ekonomi mereka lah. So ramailah juga yang dapat melalui kursus ni, dia boleh jana pendapatan dan bantu keluarga mereka lah. Sebab kita ada banyak kursus-kursus yang kita tawarkan lah. Bagi kalau orang Kolej Community Kuala Langat, kalau nak dapatkan latihan, so datanglah ke Kolej Community Kuala Langat. Jadi untuk kursus pembelajaran sepanjang hayat ni kita biasa dengar kursus pendek jadi kita panggil Dan kalau pengambilan kursus penuh masa. Betul. Full time, part time. Itu bahasa mudah lah untuk pemahaman kepada orang luar. Kita berbalik kepada full time ni, Puan Ainul. Apa program yang ditawarkan Kolej Community Kuala Langat dan Kolej Community Kuala Langat Cawangan Sepang? Kita hampir terlupa Cawangan Sepang tu. Ada adik kecil kita, Cawangan Sepang. Jadi kalau boleh Puan Ainul boleh terangkan penawaran khusus yang berada di kedua-dua buah kolej ni. Boleh. Sebelum tu saya nak terangkan dulu, Sepang berada di Cawangan Sepang lah, di Sepang ya. Jangan tanya saya kenapa Sepang dekat program tu di Sepang. Sebab memang program itu ditawarkan di College Community Kuala Langat, Cawangan Sepang. Kita ada perkataan Cawangan tu lah. Yang tu di Sepang lah. Yang tu di Sepang, bukan dekat Kuala Langat. Kuala Langat jaga. Ya betul. Kita macam kakak dia lah, kakak ke abang kepada Sepang. So kita ada 8 program. So 7 program di Kuala Langat, 1 program di Sepang. So kalau Kuala Langat kita ada yang first, kita punya Abang Long lah kita panggil, Diploma in Sound and Lighting Technology. Itu Abang Long, dia seorang je diploma. Diploma in Sound and Lighting Technology. So kita ada sijil teknologi elektrik. Kita ada sijil teknologi maklumat. Kita ada sijil pengembaraan pelancongan. Sijil pengoperasian perniagaan. Sijil reka bentuk dan pembuatan perabot. Dan yang terakhir sekali adalah sijil animasi 2D. Di Sepang kita ada sijil perkhidmatan logistik. Kalau nak tahu yang lebih-lebih lanjut tu, nanti kontak saya. Sempat promosi. Sambil tu dia promote boleh terus kontak pada Puan Ainul nanti. Jangan malu, jangan segan. Betul. Untuk program sepenuh masa kan, kita ada 8 kursus ini kan. Betul. Boleh tak Puan Ainul ceritakan lebih dalam sikit? Apakah kelayakan minimum yang diperlukan untuk memasuki program-program tersebut? Mestilah tak sama kan? Tak sama. Dia untuk diploma lah, kita cerita diploma dulu lah. Diploma dia mesti 3 kredit. 3 kredit SPM. 3 kredit SPM. Kita pakai SPM. 3 kredit SPM, lulus bahasa Melayu, lulus sejarah. Itu je. Lulus bahasa Melayu, lulus sejarah. 3 kredit. SPM mana-mana subjek? Mana-mana subjek. Tapi lulus bahasa Melayu, lulus sejarah lah. Itu yang penting. Itu untuk diploma. Lepas tu kita cerita pula sijil teknologi maklumat. Sijil teknologi maklumat. Itu IT lah, orang kata bahasa
senang dia IT, dia mesti lulus bahasa Melayu, lulus sejarah dan juga lulus matematik. Matematik adik-adik kena lulus. Nak masuk CJ Teknologi Maklumat, matematik kena lulus. Kena dulu matematik. Okey. Yang lepas tu untuk diploma sound and lighting tadi tertinggal. Tertinggal. CJ Teknologi Elektrik dengan logistik tak boleh buta warna. Tiga-tiga ni tak boleh buta warna. Alright. Sebab dia nak kena kabel. Kejap lagi salah potong kabel meletup kejap lagi. Bahaya, kita tak nak lah benda tu kan. Baik. So yang tiga ni tak boleh buta warna. Bahaya ni, salah potong kabel boleh meletup kan. Dan yang lain ni maksudnya lagi kemasukan yang lagi 6 ni sama je. Lulus bahasa Melayu, lulus sejarah dan juga kredit dalam mana-mana mata pelajaran. Jadi itu adalah syarat yang paling minimum. Syarat paling minimum. Lebih tak apa? Lebih tak apa. Alhamdulillah kita alu-alukan. Sebelum saya terlupa, saya nak ni sikit lah. Untuk CJ Teknologi Elektrik ni di antara salah satu sijil yang sangat famous kat College Universiti Kuala Langat ni. Laku keras. Laku keras. Sekarang panggil laku keras. Ya. So jadi kami ni guna permohonan first come first serve. Siapa cepat dia dapat. Dia dapat. Kalau kata dah penuh merayu-rayu menangis-nangis pun saya tak boleh tolong sebab kita guna konsep first come first serve. Gitu. Jadi di College Community Kuala Langat ni dia ada program yang orang kata hot sangat. Panas. Tak boleh lambat. Tak boleh, dia kena cepat. Biasanya macam mana pengambilan tu penuh ke atau macam mana? Untuk pengambilan perdana ni sentiasa penuh. Yang biasa pun penuh. Dia memang kita sampai tolak-tolak lah pelajar ni. Pergilah masuk kolej lain. Wow. Tapi kalau tanya saya, dah dapat elektrik tu sayang elektrik, tak apa. Masuk juga Kuala Langat ambil program lain dulu. Sebab bukan kata tak menarik program lain, menarik. Juga, tapi keutamaan pelajar tu. Elektrik Ya betul. Tapi masuklah Kolej Komuniti Kuala Langat. Program kita semua menarik. Pensyarah pun handsome, cantik, semua boleh. Gitu promo. Banyak penambahan ni. Jadi kepada penonton di luar sana tu yang teringin untuk menyambung pelajaran untuk kursus elektrik, Puan Ainur dah bagi tahu dah, cepat-cepat. Kalau lambat habis melepas. Betul. Menangis pun tak bagi. Tak bagi. Tak boleh. Kita tutup. Kalau ada air mata pun tak laku, tak nak buat apalah kan. Jadi terima kasih Puan Ainur sedikit sebanyak penerangan berkenaan dengan pengambilan minimum, kelayakan minimum. Kelayakan dia sangat-sangat minimum. InsyaAllah kepada adik-adik di luar sana, jangan malu, jangan segan. Selepas ini boleh datang dan melangkah ke College Universiti Kuala Langat, jumpa dengan Puan Ainur. Betul. Boleh dapat consultation kan? Boleh. Consultation tak percuma. Dah daftar baru bayar yuran. Betul. Okey. Tuan Haji. Saya. Masih lagi Tuan Haji. Segar lagi Tuan Haji. Segar. Okey. Kita kembali kepada pembelajaran sepanjang hayat. Bila kita dengar pengambilan ni dia ada hot seat. Orang kata laku keras. Kan? Macam mana pula dengan unit pembelajaran sepanjang hayat ni kita sebut PSH lah. Kursus pendek ataupun PSH kan. Okey, boleh tak Haji kongsikan beberapa program yang ditawarkan dalam bidang keusahawanan ke ataupun teknologi digital? Okey, untuk PSH ni kalau lihat trend semasa kan. Antara kursus yang mendapat sambutan ni dia of course lah culinary catering lah. Sebab yang ini dia punya peluang komuniti untuk dia buat sendiri. Selepas dia mengikuti kursus, dia buat sendiri, kemudian dia meniaga kecil-kecilan dan boleh jana pendapatan. Walau bagaimanapun kursus-kursus lain yang ikut trend terkini, contoh teknologi maklumat, AI contoh kan. So itu antara kursus yang hot lah sekarang ni. Okey. Walau bagaimanapun kita di College Community Kuala Langat kita buat saja. Apa saja kursus yang komuniti minta kita on. Kita on. Jangan tolak. Tak ada tolak dia. Jadi apa saja dia cakap kita on. Okey. So sebab kita tawarkan kursus ni bukanlah kepada keuntungan semata-mata, tak ada. Kita memang serve untuk komuniti dengan yuran serendah RM5 lah. Paling rendah tu. Paling rendah lah tu. Contoh kursus pendek kursus pendek macam yang tidak memerlukan bahan. Let's say nak belajar Words atau Excel yang tidak perlukan apa-apa bahan. 5 jam kita mengajar setengah hari. So kita charge RM5 je. Mana nak dapat tempat lain? Betul. Kan? RM5 tu dah paling murah lah tu. Tu paling murah lah tu.
Dan kursus-kursus yang perlukan bahan, jadi kita akan kenakanlah cas untuk bahan tu. Memang kita fleksibel mengikut keperluan komuniti untuk kita laksanakan kursus lah. Contoh kepada usahawan, kita banyak juga berurusan dengan usahawan-usahawan yang kecil ni, IKS. Okay. Kita selalu akan adakan kursus dari segi perusahaan kewangan. Di mana kita melihat bahawa kejayaan usahawan tu sebenarnya adalah untuk bagaimana dia nak menguruskan kewangan yang betul. Betul. Jadi khusus keusahawanan, keuangan, yang itu memang kita akan bagilah betul-betul lah kepadanya, sebab kita punya pensyarah dalam bidang sijil pengurusan perniagaan ini. Betul. Pengoperasian perniagaan. Pengoperasian perniagaan. Jadi memang pensyarah yang hajar tu adalah di kalangan pensyarah-pensyarah kita lah. Kemudian khusus pemasaran digital. Dan ni lah. So khusus ni dia supportif kepada khusus keusahawanan. Okay. So khusus ni lebih kepada contoh media sosial punya penekanan kepada usahawan tu lah. Bagaimana nak mantapkan dia punya pemasaran melalui pemasaran digital lah. Sekarang guna tengok TikTok je kan. Betul. TikTok jadi yang boleh mudah diakses oleh orang ramai lah. Kemudian kita ada juga khusus-khusus di peringkat sekolah, di mana kita adakan khusus STEM. STEM dan teknologi lah untuk pelajar-pelajar sekolah, di mana selalunya waktu cuti sekolah, mak bapak ni kadang dia pening nak letak mana anak dia waktu dia bekerja. Jadi kita banyak buat khusus-khusus waktu sekolah ni supaya mak bapak boleh hantar anak-anak dia. Ilmu tambahan. Nilai tambah kepada pelajar tu dalam bidang STEM lah dan teknologi. Selain daripada tu, kita juga sebenarnya adalah kita panggil champion lah kepada pendidikan Islam sepanjang hayat. So apa dia pendidikan sepanjang hayat ni adalah khusus yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Ada dua lah, Mun. Satu, kepada pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pengajian Islam, contoh pelajar tahfiz di pondok-pondok ataupun di sekolah-sekolah agama. Dia nak dapatkan kemahiran teknikal ataupun Tibet lah, duniawi punya ilmu, so dia boleh datang. Itu dia panggil PIS yang pertama. Yang kedua, dalam kategori PIS juga adalah kepada orang-orang komuniti Islam yang hendak mendapatkan pendidikan Islam. Contoh, kita ada pengajian kitab. Pengajian kitab setiap minggu, ada 2 hari kita akan buka pengajian kitab di Kolej Universiti, di mana orang ramai boleh masuk lah. So setakat ni sambutan sangat menggalakkan daripada komuniti, dan kita sentiasa akan buat khusus yang relevan lah dengan keperluan komuniti semasa. Jadi selain daripada orang kata keusahawanan, belajar nak berniaga, pengurusan kewangan, buat marketing, pemasaran dengan TikToknya, dengan media sosialnya, diseimbangkan juga dengan agamawan dia, belajar kitab, dan pelajar-pelajar agama tahfiz pun boleh belajar kemahiran. Jadi bermakna seimbang lah semua. Di kolej kita orang kata PSS di kolej komuniti ni merangkumi semua. Dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Ada masa kita duniawi, ada masa kita fokus pada akhirat. Alhamdulillah. Penerangan yang sangat orang kata menarik lah. Tuan Haji, terima kasih berkenaan dengan kursus tadi tu, program-program yang ditawarkan. Kita balik kepada pengambilan pula. Kita dah cerita khusus. Dah cerita khusus, dah cerita pengambilan, orang berpusu-pusu nak masuk kan. Alhamdulillah. Yuran ni macam mana pula Puan Ainul? Tadi kursus pendek tadi serendah RM5 dia kata. Paling rendah lah. Tapi paling rendah of course lah. Zaman 2025 ni RM5 ni paling rendah, paling murah tu pun special lah boleh dapat kan. Bukan macam kita makan pun sekarang dah RM10 kan. Jadi yuran pengajian untuk sepenuh masa Puan Ainul. Untuk yuran pengajian sepenuh masa adalah RM200 per semester. RM200? RM200. Satu semester tu bersamaan 6 bulan. Bahagilah 200 tu bahagi 6.
Tapi kita juga ada bayaran pelbagai lah. Masih lagi rendah poin tu? Ya, betul. So bayaran pelbagai ni dia merangkumi baju, insurans dan everything. Okey. Yang ni berbeza. Itu sekali. Itu setiap SEM dia ada bayarannya lain-lain. Ada bayaran Tapi lain-lain. 200 ni sampai ke SEM 4 sama je. Oh. 200, 800 je. Tak ada lebih, tak ada kurang? Tak ada lebih, tak ada kurang. Tetap 200. Yuran pengajian? Ya, yuran pengajian. Okey, yuran pengajian. Bayaran pelbagai ni dia berbeza mengikut kolej lah. Kolej Ketua Kelangan adalah bayarannya. Masuk dulu nanti kita bincang. Gitu. Okey, jadi RM200 tu orang kata masih ada lagi yuran pengajian. Betul. Serendah RM200. Betul. Okey, tapi Puan Ainun kita tengok kadang-kadang yalah kita kehidupan ni tak sama. Betul. Ada orang yang mampu, ada orang yang tak mampu. Jadi pada keluarga yang mungkin ramai, kemampuan dia adalah terhad, untuk tu ada tak bantuan-bantuan kewangan ke yang kolej komuniti sediakan? Okey, untuk kolej komuniti kita ada 4 jenis bantuan. 4 jenis. 4 jenis bantuan. Yang pertama adalah bantuan yang memang utamalah daripada KPT. Kita panggil dia bantuan kewangan pelajar kolej komuniti. BKPKK lah. BKPKK. Okey, pelajar ni akan menerima 2,400 satu semester. Okey. 2,400 satu semester. Banyak, 2,400? Ya, so dia akan dapat selama 3 semester dia akan dapat 7,200. Wah. 7,200. Syok. 7,200 lah. Ini bantuan kena bayar balik ke tak bayar? Tak perlu. Tak perlu bayar? Tak perlu. Wow. Maksudnya dia memang dapat untuk bantuan kewangan pelajar lah, tapi dia ada syarat dia lah. Ada syarat dia lah. Dia ada 2 syarat je. Free-free macam tu kan? 2 syarat dia. 2 ke 3 kejap saya fikir dulu. Yang pertama, gaji parents mesti kurang, gaji ibu bapa mesti kurang daripada 5,249. Oh, RM5,249. Rendah pada tu? Rendah pada tu boleh dapat. Boleh dapat. InsyaAllah boleh. Layak memohon. Layak memohon. Okey. Yang kedua, dia punya pointer dia mesti kurang mesti tinggi daripada 2.00 ke atas. Maksudnya daripada semester 1 tu untuk dapat pada semester 2 mesti 2.00 ke atas lah. 2.00 ke atas? Ya, betul. Wow. Dan yang ketiga yang ketiga senang je, jangan berhenti. Jangan berhenti belajar. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Belajar sampai habis. Kalau tidak menangis, mak nak bayar balik semua tu. Kalau tidak kita kena bayar balik lah. Tapi selagi dia belajar, dia jaga dia punya pointer, habis tamat belajar, tak perlu bayar balik kewangan. Wah, mana yang kita nak dapat ya? Betul. Dengan yuran serendah RM200, bantuan kewangan, pendapatan keluarga RM249 dapat bantuan RM2,400 satu semester. Bukan 1 tahun. Bukan 3 semester. Bukan 1 semester. Wow. So dia akan dapat 3 semester lah. Okay, untuk pelajar OKU kita tak lupa, kita ada bantuan kewangan pelajar OKU lah, bantuan kewangan untuk OKU. Untuk OKU pun ada, kita menerima pelajar OKU. Untuk pelajar OKU ni pun kita tengok kepada dia punya ni lah. Orang kata jenis OKU dia. Ada pembahagian dia lah. Ada pembahagian dia lah. So kita tengok kalau contoh dia tak boleh masuk program ni, kita akan cuba tawarkan program yang boleh pelajar ni masuk. Kategori dia lah. Lepas tu kita juga ada bantuan zakat. Zakat kita bagi, kalau contoh dia tak dapat layak bantuan kewangan pelajar, zakat boleh mohon. Oh, dia boleh mohon pada zakat? Boleh kita mohon akan minta dia kita akan bantu dia untuk mohon pada zakat. Wah, sampai macam tu sekali. Kita pelajar, kita memang akan bantu. Keistimewaan kolej komuniti Betul. Cumanya untuk pelajar diploma lah. Saya minta maaf awal-awal, pelajar diploma anda memang semua kena mohon PTPTN. Tapi yuran dia? 200 juga. Masih lagi RM200. Wow. Masih ambil sijil, ambil diploma, yuran masih lagi 200. Okey. Kalau sijil RM2,400 bantuan kewangan. Kalau diploma layak untuk mohon PTPTN. Okey, begitu. Terima kasih Puan Ainun. Lagi sekali penerangan yang sangat-sangat membantu para penonton di luar sana betapa yuran yang begitu rendah, bantuan yang begitu besar. Betul. Pada mereka yang layak. Okey. Okey, kita balik. Ni antara momen-momen terakhir kita lah, nak habis dah ni. Tuan Haji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Selama Tuan Haji berada di unit PSH, boleh kongsikan program-program bagaimana program-program PSH ini memberi manfaat kepada komuniti setempat. Atau boleh kongsikan ada kenangan-kenangan peserta yang outstanding ke? So bercerita tentang manfaat yang kita bagi baliklah kepada komuniti. Saya melihat
program yang kita buat ni satu kepada komuniti. Dia satu buka peluang lah. Buka peluang kepada komuniti untuk berkecimpung dalam perniagaan. Dalam bidang keusahawanan dan juga peluang pekerjaan jugalah sebenarnya bila kita buat kursus-kursus teknikal contohnya. So ramai saja di kalangan kita yang peserta ini yang telah membuka perniagaan sendiri daripada hasil kursus yang diikutilah di sini. Contoh yang saya sebut tadi macam bidang culinary ni, macam pastry ke kan. So kita adalah success story. Kita punya peserta kursus-kursus pendek ni yang sedang menjalankan perniagaan. Dia boleh buat perniagaan dari rumah sekecilan pada asalnya. Dan kita ada lebih besar lagi yang kita buat adalah kita menemukan peserta-peserta yang kita nampak berpotensi untuk diketengahkan oleh agensi lain. Contoh kita ada kerjasama dengan Kohijra ataupun Koperasi Selangor kan. Di mana dia banyak tentang F&B punya bisnes. Jadi kita linkkan dia. Peserta ni dengan agensi-agensi yang terlibat lah, yang boleh membantu mereka lah untuk meningkatkan jualan. Kepada macam pekerja-pekerja yang bekerja, sebenarnya kita ada juga program untuk reskilling lah. Meningkatkan kemahiran mereka lah. Reskilling, upskilling tu lah. Reskilling, upskilling untuk mereka meningkatkan kemahiran mereka lah yang diperlukan di industri tempat mereka bekerja. So yang itu biasa kita buat dengan industri lah. Dan kepada pelajar-pelajar sekolah, sebenarnya bila kita buat kursus-kursus ni, dia akan membantu pelajar ni membuka minda dia orang. Hala tuju mana dia nak pergi. Contoh sebelum ni dia tak nampak nak jadi apa. Jadi bila kita buat kursus-kursus setiap kali Karnival cuti sekolah tu, contoh dia pergi kursus AI, IoT ke kan. Kalau dia minat, maknanya dia dah tahu dah dia depan ni dia nak ambil apa dalam masa kat universiti. So dia akan beri pengalaman awal lah kepada pendedahan awal minat pelajar-pelajar ni. Minat pelajar ni supaya ada tuju dia orang kat depan tu dia jelas. Bila dia masuk berkursus kat tempat kita. Jadi kalau dia ikut banyak kursus, maknanya dia boleh pilih mana yang dia minat. Jadi itu saya rasa antara manfaat yang kita boleh sumbangkan lah kepada komuniti di luar sana. Kalau nak kita dah dengar cerita daripada 2003 penubuhan tu, kalau setahun 4,000 tu ingat dah lebih 80,000 peserta di Kuala Langat ni sahaja dihasilkan dari Kolej Multi Kuala Langat ni. Betul. Kan? Jadi orang kata manfaat kepada komuniti tu dah nampak lah. Kan? Dan dah ada contoh success story. Yang tu penting success story usahawan-usahawan yang dah berjaya, kemudian membuka peluang minat pelajar. Tak kira lah dia berpotensi ke atau macam mana pun, dia dah nampak. Waktu di sekolah dia ambil kursus pendek kat sini dan dia dapat lihat lah hala tuju dia. Kemudian nilai tambah kepada dia sendiri lah. Jadi orang kata benda tu dah jadi macam satu benda impak lah. Baik pada masyarakat komuniti ataupun adik-adik yang masih bersekolah. Jadi bila nak cerita, kita dah cerita nilai tambah, dah cerita impak dia apa semua, macam mana kita nak mohon ni? Itu penting. Kita cerita juga, tapi nak mohon kat mana? Mungkin Haji boleh kongsi kan? Senang je nak mohon ni. Sekarang guna teknologi kan. Jadi mungkin ada TikTok ke, Instagram ke, Facebook ke kan. Yang pertama, saluran rasmi untuk mendaftar ni, kita ada portal EPSH kita panggil. Ada portal EPSH. So setiap bulan, maknanya contoh ni bulan Februari. So bulan Mac. So dekat ujung bulan Februari tu kita akan keluar senarai dalam EPSH. Dalam portal EPSH dia akan keluar senarai kursus yang kita akan laksanakan. Jadi komuniti boleh pilih lah mana yang dia nak masuk, daftar kat sana. Yang kedua, tadi portal. Yang kedua, dia boleh datang terus ke sini. Walk in terus. Bila dia tahu khusus, dia datang sini untuk terus deal lah. Untuk datang kat sini biasanya agensi-agensi swasta ataupun kerajaan yang akan buat khusus secara package. So dia dah ada kumpulan peserta. Tertentu. Dia nak buat khusus apa, dia datang sini lah. Pun boleh juga. Dia individu boleh, datang ada kumpulan boleh. Yang ketiga melalui media sosial kita lah.
Kita ada apa Telegram official. Betul. Telegram official. Facebook. Podcast ni pun antara salah satu daripada kita punya saluran lah. So kalau masuk dekat apa Telegram kita tu, maklumat tu boleh dapat dengan lebih cepat lah, lagi mudah. Tak payah nak buat hotel. Nanti kita kongsi kalau Telegram tu di bawah ni nanti nanti kongsi, boleh join lah kita punya Telegram. Okay. So kalau dapat info-info terkini melalui kaedah itulah. So ada WhatsApp pun, ada WhatsApp group. Boleh WhatsApp. Boleh. Okey. Yang penting tu join. Join dulu. Join Telegram official ataupun portal PSH. Nak tahu kursus-kursus yang ditawarkan kepada semua. Jadi tu lebih mudah. Lebih cepat lah. Lebih cepat. Lebih cepat dia punya. Jadi jangan ketinggalan Kalau setahun 8,000, 4,000 dah mungkin 80,000 20 tahun ni. Jadi yang mana belum lagi berpeluang, jangan segan. Terus masuk. Boleh jumpa Tuan Haji ataupun datang ke unit PSH. Unit PSH datang terus ke unit PSH College Community Kuala Langat. Alright. Terima kasih Tuan Haji berkenaan dengan pengambilan program PSH ni. Okey, kita tak habis lagi dengan pengambilan. Kita dah tahu kursus, kita dah tahu yuran. Okey, lepas tu ialah adakah pengambilan ini terdiri peserta dalam Kuala Langat saja atau rasanya di luar pun kita ambil kita ambil. Jadi bila dah ambil orang luar ni macam mana pula kita nak cerita pasal penginapan? Penginapan. Okey, macam orang kata apa, pelajar college community ni dia meluas. Dia ikut kepada minat dia nak masuk program apa. Sekiranya program itu ditawarkan dekat dengan tempat tinggal dia, kita akan minta dia untuk pergi dekat dengan tempat tinggal dia dululah. Tapi kadang-kadang pelajar ni bila lepasan SPM ni nak pergi keluar daripada kawasan, orang kata apa, kawasan dia lah. So dia datang College Community Kuala Langat, jangan risau, kita ada asrama. Ada asrama di sini kan? Kita guna sama dengan Politeknik Banting. So pelajar ni akan stay di Politeknik Banting. Tapi untuk Sepang, kita tak ada asrama lah, kita ada rumah sewa. So penasihat akademik awak, pelajar ni akan tolonglah pelajar ni untuk cari rumah sewa. Dia macam tu. Tapi Kuala Langat insya-Allah asrama itu ada sehinggalah semester 3. Sehingga semester 3. Untuk Kuala Langat ada asrama yang guna sama dengan Politeknik Banting. Politeknik Banting. Jadi ada asrama, ada rumah sewa. Betul. Dan di Sepang kita bagi rumah sewa. Jadi cukuplah rasa dengan bantuan kewangan tu cukuplah. Cukup insya-Allah. Sepatutnya cukuplah. Insya-Allah. Kan insya-Allah cukup kan. Jadi itu sedikit persediaan pelajar untuk masuk. Jadi untuk yang nak ambil sepenuh masa pun jangan segan. Mohon. Cuma kita terlupa bila kita nak mohon. Kan? Okey, jadi Puan Ainul yang akan datang ni, bila pengambilan baru ni kita nak ambil ni? Okey, untuk pengambilan baru ni insya-Allah pada Julai 2025. 2025. Tarikh tu nanti kita akan blast lah di media-media sosial kita. Tapi untuk permohonan sesi depan kita bagi dia sesi 1 2025 2026. Julai ni. Julai ni sesi 1. Permohonan kita utamakan UPU. Kita utamakan permohonan melalui UPU. Kita utamakan daripada permohonan melalui UPU. Permohonan melalui UPU. Untuk pelajar SPM 2024 sehingga 2022 lah. Kurang daripada 2022 tu dia kena mohon melalui e-borang. E-borang tu adalah laman web polisisi sendirilah. Pelajar 2022 hingga 2024 UPU. Mohon melalui UPU. Betul. Okey. Selain 2022 dan ke bawah e-borang. Pakai e-borang. Kalau tak faham ke tak tahu ke, boleh je walk in macam PSH juga, boleh je walk in di unit pengambilan lah. Kita membuka kita punya pintu seluas-luasnya untuk pelajar masuk ke College Community Kuala Langat. Baik. Jadi jangan malu, jangan segan. Betul. Datanglah ke College Community Kuala Langat untuk program sepenuh masa dan komuniti di luar sana untuk program kursus pendek. Kan? Banyak kelebihan, banyak peluang yang ditawarkan sebenarnya. Nak kita tahu dengan tak tahu, dan sekarang kita dah tahu. Betul. Tonton podcast ni insya-Allah kita boleh tahu. Betul. Kan? Banyak peluang yang disediakan. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Unit Pembelajaran Sepanjang Hayat Tuan Haji Zaidi bin Sharif dan juga Pegawai Pengambilan Puan Ainul Nabihah binti Zari atas perkongsian yang sangat bermakna.
Okey, kita nak lihat perkongsian ini dapat disebarkan secara meluas melalui podcast ini. Jadi pada penonton kita di luar sana, hari ini kita dapat maklumat yang sangat dalam dan sangat orang kata banyaklah berkenaan dengan PSH, berkenaan dengan program sepanjang pembelajaran sepanjang hayat, program sepenuh masa. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita hari ini sudi meluangkan masa dan juga maka dengan ini berakhirlah episod kita yang kedua. Terima kasih kepada penonton. Jika ada sebarang cadangan ataupun soalan boleh dinyatakan di ruang komen ataupun ada idea-idea baru untuk kita teruskan podcast kita ini, jangan segan boleh email dan boleh kongsikan di ruang komen. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cerita santai dan penuh informasi. Jom ngete bersama kami.